LA tu masuk dari hidung. Astaghfirullahaladzim. Masa Okay, ini tu. adalah kisah-kisah yang menyeramkan ya. Ini seram. Ini Tapi I pernah dapat satu patient ni. Masa tu kat kerajaan, patient ni dia tak buta tapi dia pekak dan bisu. Okay. Nanti kata kat saya doktor tak competent pula. Actually, sebab dia tak boleh bersuara kan. And so then, dia tak bawa sesiapa pun. dia tak bawa sesiapa. So kita tak tahu, macam kalau ada orang sakit kan dia akan menjerit ke terkejut ke, dia tak ada respon tau. So before that, masa register patient tu, adakah nurse tu bagi tahu tak condition dia as an OKU ataupun memang simply just masuk and then I tak tahu, suddenly itu sebab ini adalah hari pertama I kerja. Hari pertama I kerja, hari pertama je ada seorang doktor gigi Masa tu dekat. newbie. Memang sangat-sangat newbie. Memang first day. Uh-uh. And then I dapat bilik cabutan. And then masa tu I inject, dia nak cabut gigi depan. I inject, I tak tahulah kenapa. Mungkin dekat sangat ke dia punya side, apa? Orang panggil tu daripada mulut ke hidung tu. LA tu masuk dari hidung. Astaghfirullahaladzim. Masa okay, tu. ini adalah kisah-kisah yang Ini memang- menyeramkan ya. Ini seram. Ini under kategori seram. Tapi Masuk di hidung macam mana? agaknya Dia punya LA tu mata sampai tu ke apa? LA tu sampai kena kat hidung dia. Kebas lah hidung. Kebas. Tapi kan sometimes memang kadang-kadang ada kan kalau dia punya betul. focus dia Itu I tak tahu. Jadi mungkin sebab tu. Lepas tu kan dia macam Tak boleh tahu nak cakap. cakap macam mana dengan Tak saya. boleh nafas. Dengan I. Dia tak boleh nafas. Tapi agaknya air tu masuk. Tak tahulah apa rasa dia sebab dia tak boleh bercakap. Yalah, Kan? kesiannya. Dia buat Gelak ke sign apa-apa ke? Dia macam tak Kan lah, dia dia ada tak ada sign sign sakit. macam kalau orang lain mungkin memberontak teruk-teruk. Dia tak, dia sangat-sangat tenang je. Kadang-kadang I rasakan bila I fikir balik kan, entah Allah nak macam hantar seorang kat I supaya I belajar benda ni. Macam belajar nak tahu How lah to macam handle. how to handle macam memang first patient first day. Itulah memang ingat lah. Memang ingat lah forever lah ya. And then dia tak boleh marah I sebab dia bisu. So macam mana the whole procedure tu berjaya ke mencabut gigi Alhamdulillah tersebut? berjaya lah. Memang lepas habis treatment tu, memang dia tepuk belakang I. Dia macam bagi I semangat tau. Macam tu. Walaupun Laki I dah perempuan kejut. patient tu? Lelaki patient tu. Maknanya Dia pun memahami jugalah situasi Dr. Fee ketika itu kan. Kalau I rasa kalau orang yang biasa mungkin aku Banyak dah ni. kena maki kot. Maki dah ni sama Muda dia. ke patient tu? Muda ke? Hamisha tu dah tua. Patient tu mungkin dalam umur 50-an 60-an. Okay, kepada patient tersebut, sekiranya patient tersebut masih mengingati lagi ya, Dr. Fee boleh tunjuk muka di First day sekiranya ni Dia dah ada boleh klinik ya. ya sekarang doktor tersebut, doktor yang hari first day dia tu dia sudah mempunyai klinik sendiri Ya, yang semoga bernama Klinik dia Pergigian Dr. murah Lantara. rezeki lah patient ni. Sebab Dan boleh hadir dia ke banyak klinik lah. Dr. Fee. Dia takut. Okay, ada kata-kata untuk patient tersebut sekiranya beliau menonton live ini? Saya harap dia tak ada lagi pengalaman macam ni dengan doktor-doktor gigi yang lain. Biarlah pengalaman itu menjadi pengalaman kita berdua sahaja. Oh,